بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, hari ini kita pada hari yang ke-9 Tasu'a bulan Muharram. Menurut takwin negeri kita dan kebanyakan negeri-negeri dalam dunia ni, ada setengah negeri kemarin lagi hari Tasu'a. Seperti Libya, saya tengok televisyen dia Libya ni, dia kira ke mana, kemarin lagi Tasu'a dia. Hari ni Ashura dah bagi dia. Jadi Tasu'a tahun Muharram 1431 lah tahun ni. Di Libya ia pakai Syamsiyah. Nah, kalau Syamsiyah baru 1377 baru. Nah, 1377, dekat 40 tahun. Nah, Syamsiyah dengan Qamariyah ni dekat 40 tahun. Nah, ya 1000 tahun dah, 1400 tahun dah kan. Ya kalau 1000 tahun dia takah 30 tahun. Dua tu. Jadi maka kita bersyukurlah di mana setengah kita tu boleh puasa belakang dah. Kerana Nabi tu dia tunjuk perasaan nak puasa hari 9 kalau dia tak mati. Kebetulannya sallallahu alaihi wasallam dia tu mati sebelum sampai Muharram. Lalu itulah maka dia tak ada nak puasa hari Tasu'a, seperti mana kita tahu belakang dah. Dan kita pun pakat puasa lah barihan Nabi mengeluh putuk nak uak ni. Dia tak ada uak tu, kita pakat uak tu, kata kita beriman dan ittiba'kan sunnah qauliyah, dia panggil sunnah qauliyah ya sudah. Esok hari lagi, kalau orang tak ada esok, tak ada hari ni, tak ada puasa hari ni, esok dengan lusa 2 hari molek. Kalau setelah sehari pun tak apa dah. Esok sehari pun ada pagi orang tua-tua berdoa, puasa ni menyakiti pada dia, tak usah puasa tak apa. Nah, kalau dia puasa nak kacau-kacau esok sehari, orang mau 80 lebih 90 tu ada dengan sehari tak apa dah. Nah, kalau orang gagah tu 2 hari tu molek, hari ni dengan esok. Nah, nak 3 pun tak apa, 3 selalu pun boleh. Itulah mengingat kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Ashura, hari Tasu'a. Nah, hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mengadakan siam Ashura. Nah, siam yang tertua sekali. Katanya siam ni di zaman dulu Nabi Nuh alaihi salam pun pernah puasa dah. Nah, dan Nabi Musa, Nabi apa tu semua tu puasa pada hari Ashura belaka. Nah, orang panggil puasa hak tua sekali. Puasa yang bersekutu ataupun pakat-pakat di kalangan para anbiya, orang nabi-nabi tu banyak puasa Ashura. Adapun Ramadan ni puasa untuk umat Islam ya. Orang Islam ya puasa Ramadan ni. Allah Taala khusus kepada orang Islam, walillahil hamd, yang di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nah, jadi kita pakat puasalah. Mana tak ada uzur apa tu, kita pakat puasa supaya boleh pahalanya, iaitu yukaffiru as-sanatal madiyah, menghapuskan dosa hak yang telah lalu setahun. Nah, kita nak sangat hapus dosa ni, sebab kita duk gelumuk dengan dosa yang banyak. Bila-bila kita istighfar, kita puasa katik, kerana menghapuskan dosa ni mari daripada doa sah, mari daripada perbuatan amalan kita sah. Sama ada amalan pasal puasa atau amalan pasal buat kebajikan lain, atau apa-apa saja amalan ni ada hubung kait dengan apa dosa tak sikit dalam Islam. Oleh itu maka marilah kita tu pakat puasa. Dan hijrah kita duk kecek sama. Duk kecek sama dah hijrah. Nah, iaitu bulan 1431 tahun ni, sejak daripada Nabi hijrah pergi kepada Al-Madinatul Munawwarah daripada Makkahul Mukarramah. Dari itu
431 tahun dah. Sahabat-sahabat pilih ambil tahu. Sahabat pilih ni bukan mari daripada Nabi dak. Nah ni mari zaman Sayyidina Umar dah pilih. Tak permulaan tahun bagi orang Islam tu iaitu 1431 tahun mulai daripada hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bukan mulai daripada beranak Nabi, bukan mulai daripada mati Nabi dan dak. Nah, seperti sesungguh tu mula daripada mati. Nah, sesungguh mula daripada beranak supaya miladi beranak, supaya dengan buza mati. Nah, jadi Islam ni tak ada mati, tak ada beranak, ambil tengah tepat hijrah. Sebab hijrah ni memberi arti yang sangat banyak yang kita kecap mai lepas maidah tu, besar pengertian hijrah. Sama ada hijrah bergerak daripada satu negeri pada satu negeri, atau hijrah daripada satu keadaan kelakuan tak molek pada kelakuan yang molek, ibadat yang tak betul pada ibadat betul. Semua hijrah belaka. Hijrah ni merupakan pakaian hidup. Setiap hari kita hijrah. Nah, setiap hari kemarin kita hijrah dah. Hari ni hari baru pula hijrah pula, pada esok pula hijrah. Setiap hari kita pindah. Itulah hijrah ni ada makna sangat besar. Sebab tu bijaklah Sayyidina Umar radhiyallahu taala an, dan bijak Ali sebagai rasul, Umar sebagai orang terima radhiyallahu anhum jami'ah. Maka kita tengok sini ni bijak. Dia ambil tepat, boleh seduk segala pengertian, lebih besar daripada pengertian beranak berkali-kali ganda, dan lebih-lebih lagi mati ni tasya'um. Jadi kita ambil situ jadi seolah pesimis, duk kenangkan benda-benda yang tidak baik. Nah, beranak hingga sikit. Nah, hijrah ni hebat sekali. Oleh itu maka marilah kita tu ingat semula, buka tape zaman-zaman dulu, buka kaset zaman-zaman dulu, kita buat CD dah zaman-zaman learning tu, supaya kita boleh dengar cerita hijrah, boleh mengingat kita untuk kita bergerak dari segi nak menghijrahkan hidup kita, ibadah kita. Dan dalam keadaan kita hijrah dengan umur gerak kita ni daripada satu detik pada satu detik, satu minit pada satu minit. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, maksudnya jangan kamu gerak satu minit melainkan kamu Islam. Sebab kita seminit-seminit tu kita mari pun bismillah cara bawa kereta. Jadi alhamdulillah Islam. Dan pada Islam pula lepas ni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kalau kita nak tafsir dalam bentuk halus, ya kena pergi situ ayat tu. Pergi di tiap-tiap detik kita mesti kena serah diri dengan keadaan kita, serah diri pada Allah Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimuna ila Allah. Okay, Islam kepada Allah Taala. Nah, itu dia. Bagi satu sejarah yang kita tak biasa baca, saya pun duduk serius nak baca, takut jadi satu fitnah. Sesuai dengan gapa dia 10 Muharram juga, esok 10 Muharram kan, iaitu mati syahidnya Al-Husain anak Ali radhiyallahu anhuma. Husain anak Ali ni yang mati syahid, dibunuh oleh puak-puak apa dia kerajaan Muawiyah lah masa tu, bukan kerajaan Yazid anak Muawiyah. Bunuhnya Husain kerana Husain tak taat ke dia. Tak taat ke dia. Husain ni di antara orang yang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Sayyidina Ali, mak dia Fatimah Az-Zahra.